Buka puasa cara Rasulullah, cantik kita. Kita hari ni buka puasa makan kurma, minum air dulu. Lepas tu sembahyang maghrib. Kenapa? Kita ambil style Rasulullah lah. Boleh. Orang tanya pada saya, boleh Ustaz makan kurma, minum air zam-zam ke air kosong boleh tak? Boleh. Pergilah. Tapi pastikan dah lauk yang dihidang tu ditutup. Setengah orang lauk yang dihidang nak makan dah dihidang siap-siap. Pengurusi surau pula umum. Dia minta kepada semua jemaah makan kurma dan minum je ya. Nasi selepas sembahyang maghrib baru kita makan. Harap bagi kerja sama ya. Agak-agak tuan-tuan, kita dah makan kurma, kita tengok ayam masak merah. Sedap nampak ni. Apa saya aku 3 ketul sana 4 ketul pula. Oi, ini jelatah mu ada. Bila dia sembahyang maghrib, agak-agak khusyuk tak? Yang sah pertama khusyuk tak? Allahu Akbar. Ramai malam ni. Silap duduk depan. Lambatnya habis. Yang sah belakang ni pun tak khusyuk. Sik baik aku belakang lah. Habis-habis salam turun dulu, lambat leboh kata dia. Yang paling khusyuk sekali tu imam. Allahu Akbar. Takkan dia orang tak simpan. Itu yang imam. Slow, subhanallah, subhanallah. Dia tahulah orang simpan meja kat dia. Kalau dah hidang, belasah je. Makan je, bagi puas hati. Kalau nak makan kurma dulu, simpan lauk. Nanti lepas sembahyang, baru makan. Baru hidang. Supaya menjaga hati. Rasulullah suruh kita menjaga hati. Ni akak-akak cuba tengok kita hari ni pakai tu telekung. Orang dulu-dulu dia jaga hati. Sebab tu telekung putih. Orang kita sekarang, ustaz kita ni dia terlebih fikir. Pasal putih-putih je pasal. Pakai warna-warni pun boleh. Dengar ustaz cakap macam tu, bawa keluarlah stok pada rumah. Macam-macam telekung warna-warni, warna renda sana, renda sini, Vietnam sana, Vietnam sini. Orang perempuan dia tak boleh tengok bunga-bunga. Bila sembahyang dia tak khusyuk. Allahu Akbar. Cantik mana benda ni? Cantik ni. Yang sembahyang pakai telekung cantik tu pun dia cakap apa? Mesti dia orang tengok, mesti dia tengok, mesti dia tengok. Sebab tu ulama-ulama dulu dia kata pakai telekung putih, diam semua, tak payah tengok, sama je kata dia. Ya Allah, sebab orang perempuan dia pantang tengok yang cantik-cantik, dia akan tanya punya. Dah habis-habis salam je tak ada belah kiri tu pegang. Kat mana ni? La ilaha illallah.